Lagi korang pakai barang-barang lama ni, hook besi, loose roller dengan tape yang lama ni, lansir korang takkan cantik. Serious talk. Bila guna barang-barang lama ni, dia punya hasil dia kain memang jadi tak sekata lepas pasang. Ada bahagian yang jatuh cantik. Tu. Ada bahagian yang dia kembang keluar, ada bahagian dia terlipat ke dalam. Korang pakailah kain mahal yang tebal macam mana sekalipun, hasil dia tetap kan macam ni. Dia tak flowy, dia selekeh, dia tak sama. Tapi bila korang guna barang-barang baru ni kan, W hook, W roller dengan W tape ni, cuba tengok hasil dia tu. Kain tu nampak sekata, lipatan dia nampak sekata. Dah 2026 ni semua orang nak lansir nampak moden macam ni. So ni contoh bila kain kita dah siap pasang W tape dengan W hook kita. So kita just masukkan aja kita punya W hook ke dalam W roller kita. Tu, dia ada clip. Yang paling best sekali, kita tak perlu tukar pun reel kita yang lama yang dah sedia ada tu. Sebab kita cuma pasang je W roller dekat reel kita ni. Kita tak pakai roller yang besar macam ni. Yang tengah banyak kat pasaran sekarang ni kan. Kita tak pakai roller besar ni sebab kita tak boleh nak masuk pun dalam reel kita yang lama. So kalau nak pakai ni nak kena tukar reel juga. Reel ni cost dia agak tinggi jugalah. So kalau pakai yang besar ni memang makan cost lah. That's why kita pakai W roller ni, kita tak perlu tukar kita punya reel yang lama. Boleh terus masukkan aja. Lepas tu korang kena tahu teknik macam mana nak pasang kain korang pada W roller ni. Cara dia simple sangat. Okay, pertama sekali W hook yang pertama kita pasang pada end cap di bahagian depan. Okay. Okay, W hook yang pertama pasang pada end cap. Okay, seterusnya W hook yang kedua kita pasang pada W roller yang pertama. Okay, jangan skip ya. Setiap satu hook ni, setiap satu W hook pasang pada W roller tanpa skip. See? Simple kan? So kalau korang nak lansir korang nampak moden dan kemas macam ni, try sendiri W roller and W hook ni. Kain nipis yang murah pun boleh dapat hasil premium macam ni.